Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni 21 bulan 4 2026. Nah, ni kita nak tanam dia punya bunga kantan ni. Ni sepadan ni terik sebelah sana. Sebab sebelah sana tu kuih India. Ni saya duduk ni tapak KTM. Dan sebelah sana tu jalan KTM. Ni kita sudah kasih dah itu. Ni kita kasih lubang saja. Ni sudah razu, itu bunga kantan sudah ada. Sebelah sana pun ada. Ni kita nak tanam terik. Tu sudah razu, sudah ada dah benih. Ni kita akan tanam. Ni dia ada parik ni. Sebelah sini parik. Parik hatu nampak atak biru tu, itu kuih toko India. Toko India Padang Jawa. Ni parik ni kita tanam sepanjang ni lah. Pembatas daripada sebelah sana tanah kuih, sebelah sini tanah Rizak KTL, sebelah sana jalan KTL. Kita tanah terik ni. Ni terik. Ni kita tanam sini lah. Sikit lagi kita gali lubang, kita sudah kasih benih tu. Ada kuih kenapa itu zeng biru. Ni parik kita tanam terik sini lah. Ni benih razu kita sudah kasih dah. Kita tanam terik ni. Terik ni dia tanah ni dia panjang lebih kurang 400 meter. Bolehlah kali itu 200 pokok ke, kita tanam 200 lubang kat sini. Ni untuk manfaat orang Padang Jawa lah. Mana-mana yang ingin berkongsi, apa dia panggil berkongsi sedekah. Saya sudah sikit lagi saya tanam itu bunga kantan ni. Bolehlah. Itu kena kasih baja lah. Boleh kasih baja lah untuk berkongsi pahala. Besok-besok kalau berbunga, berbuah apa, ada orang-orang yang makan, bolehlah mula menuai itu apa dia panggil pahala daripada Allah Ta'ala. Ni kita tanam ni dia 16 bulan insyaAllah. Kalau lewat 16 bulan, kalau dia baja cukup 12 bulan setahun, insyaAllah berbunga lah. Macam yang kira semalam tu bunga kantan tu dia warna merah. Itu bakal yang baik punya. Dia ada itu power cow sikit lah. Jadi siapa-siapa nak kongsi pahala, PM lah. PM kami daripada Ladang Sedekah untuk kasih bajet untuk baju. Okey, kita terima lah dengan seadanya. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat.